Ada pihak daripada FIFA cakap kepada dia, jangan bawa benda ni pergi ke CAS. Sangat aneh. Saya pun tak tahu kenapa dia orang cakap jangan pergi ke CAS. Dah biasa dah. 12 tahun benda yang sama. Tetapi 12 tahun Allah kurniakan saya kejayaan. Macam-macam kejayaan. Biar je. Satu. Boleh, tetapi dia juga tak nak kita pergi ke CAS. Dia tak nak kita pergi ke CAS. Saya tak tahu, tapi dia memang tak nak kita pergi ke CAS kerana dia sendiri cakap kepada awak punya bekas presiden jangan pergi ke CAS. Saya tak tahu dia takut ke tak, tapi dia cakap kepada Tan Sri Hamidin jangan, kalau boleh benda ni jangan bawa ke CAS. Awak boleh tanya Tan Sri Hamidin sendiri, ada pihak daripada FIFA cakap kepada dia jangan bawa benda ni pergi ke CAS. Sangat aneh. Saya pun tak tahu kenapa dia orang cakap jangan pergi ke CAS. Tapi dia ada juga ugut, dia akan gantung. Jika nak pergi ke CAS, dia akan buat benda yang lebih teruk lah. Betul, betul. Ya, kita akan pergi. Kita akan pergi. Kalah menang, Allahualam. Mungkin. Kita tak tahu mungkin. Tetapi, apa dia tak bagi kita pergi lah. Dia bukan tak bagi kita pergi, dia kata kalau boleh jangan pergi. Awak boleh tanya Tan Sri Hamidin sendiri. Mungkin dia takut nak cakap pasal dia dalam FIFA. Kalau dia cakap, dia kena gantung. Tapi ni adalah cerita dia lah. Saya peduli apa? Saya cakap je. Sorry Tan Sri.